ditunggu dan dikaji oleh peminat-peminat astronomi. Dan apa yang menarik, beberapa hari saja lagi akan berlaku gerhana bulan penuh. Kita bersama dengan tetamu saya di studio, Encik Muhammad Rezwan Taha, pegawai penyelidik dari Planetarium Negara, Agensi Angkasa Negara. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita memulakan dengan bercerita tentang apakah itu sebenarnya gerhana bulan. Okey, Terence. Gerhana bulan ini sebenarnya adalah satu fenomena di mana bulan memasuki bayang bumi. Bulan memasuki bayang bumi. Betul. Dan ini akan berlaku pada 10 hari bulan ni, hari Sabtu malam Ahad. Dia bermula pada pukul 7.34 sehingga jam 1 malam, 1 pagi. Jadi ini dikatakan satu fenomena yang agak kerap berlaku juga. Berapa kerap dia akan berulang? Secara puratanya dia berlaku sebanyak 2 tahun sekali, iaitu 2 gerhana bulan dan 2 gerhana matahari. Tetapi dia bergantung pada tempat. Macam contohnya kita di Malaysia pada tahun ni berpeluang, bernasib baik, kita sangat bertuah sebab kita dapat tengok 2 gerhana bulan penuh. Dan agak malang untuk contohnya rakan-rakan kita di Amerika lah, mereka terlepas peluang ini contohnya. So ini adalah peluang terbaik untuk kita. Jadi kita dapat lihat imej yang dipaparkan di skrin. Mungkin Rezwan boleh ceritakan peringkat-peringkatnya dan bagaimana ia berlaku. Peringkat-peringkat yang mana yang kita nampak sekarang ni yang berwarna oranye tu adalah bila dia memasuki fasa umbra, iaitu pada bayang yang gelap bumi. Yang ini yang kita mudah lihat dengan mata kasar. Yang untuk kita lihat pada yang putih-putih tu, yang agak terang, itu memasuki bayang penumbra. So bayang tu biasanya kita sukar sikit untuk tengok. Tapi kalau kita ambil imej, kita boleh tengoklah perbezaannya. Jadi biasanya penggemar astronomi akan mengadakan beberapa aktiviti, dan salah satu daripada program yang semestinya sinonim dengan gerhana bulan penuh adalah program pencerapan gerhana bulan penuh. Apakah yang dimaksudkan dengan pencerapan gerhana bulan penuh? Pencerapan tu sendiri adalah satu dia bermula daripada zaman dulu lagi. Pencerapan tu adalah satu yang mana kita observe, kita melihat, dan kita daripada melihat tu kita mengkaji. Contohnya macam selalunya gerhana, kita cuba mengkaji ketepatan cara kita mengira setiap tahun. Mengira macam mana kita punya cara kiraan, kita punya formula-formula kiraan tu dan ketepatannya kita uji dengan fenomena-fenomena ni. Sebab kita sebenarnya semua peredaran bulan, peredaran matahari dan peredaran bumi itu sendiri boleh dikira dengan formula matematik. Dan di depan saya ni sekarang ni kita ada 4 cara pengiraan sebenarnya, dan daripada 4 agensi berlainan. Contohnya NASA, Malaysia sendiri dengan kerjasama dengan USM, antara JUPAM dan USM juga ada formula mereka sendiri, dan ada daripada US pun, ada daripada Naval Institute mereka, dan ada beberapa individu lain lah. Jadi adakah hasilnya berbeza? Adakah kiraan hari berbeza? Yang menariknya dia berbeza, tapi disebabkan ketepatan formula ni terlampau agak tepat, dia perbezaannya sedikit saja, hanya beberapa saat. Beberapa saat. Okey, selamat. So kita tak perlu bimbang sangatlah. Dia tak lari berlaku sampai perdebatan lah di situ. Tak ada, dia tak akan berlaku esok, takkan. Berita tergempar, tambah 1 hari lagi. Wah, tu peninglah kepala orang kan. Jadi ini juga adalah satu yang dikatakan minat astronomi. Mungkin tidak semua yang minat, tetapi saya kira ramai juga yang akan turun untuk bersama dalam program pencerapan seperti ini. Jadi setiap kali dianjurkan, saya rasa Jun tempoh hari dianjurkan satu. Dan bagaimana penerimaan rakyat Malaysia terhadap penerimaan rakyat Malaysia? Kita memang sentiasa menerima penerimaan yang sangat baik sebenarnya. Terus kita menerima lebih kurang hingga dekat 2,000 orang yang datang dan turun padang. Kita buat pada pukul 1 pagi sehingga 6 pagi pada waktu orang tidur, dan kita masih boleh dapat hampir 2,000 orang. Dan untuk pada mereka yang tak berpeluang untuk datang pula, kita ada Facebook. Kita approach orang dengan cara Facebook. Dan kita ada Facebook kita sendiri, iaitu Malaysia Lunar Eclipse. Malaysia Lunar Eclipse. Di situ kita menerima hingga 5,000 orang pada malam itu sahaja. So maknanya ramai orang tak tidur nak tengok gerhana walaupun terpaksa buka Facebook sebab keadaan di tempat mereka mendung. Wah, nampaknya ramai juga penggemar astronomi ataupun adakah mereka ni mencari satu situasi yang romantik. Itu kita tak tahulah. Kalau ada pasangan-pasangan suami isteri kan ingin menambah sedikit sebanyak aktiviti untuk sisi keluarga. Saya rasa ini juga satu-satu aktiviti sisi keluarga yang baik sebab cuti sekolah sudah pun tiba,
dan anak-anak di rumah mungkin bosan dengan aktiviti harian tengok TV saja, datanglah keluar untuk melihat apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan penuh. Jadi pada tahun ini apakah perbezaannya kali ini di bulan Disember? Perbezaannya kali ini, sebelum ni kita buat di Masjid Negara dan kali ini kita membawa balik program ni ke Planetarium Negara lah di tempat kami, dan beberapa kami isi dengan beberapa program. Kami panggil rakan-rakan kami daripada beberapa organisasi yang berkaitan dengan astronomi lah. So mereka akan membantu dan kita akan membuat beberapa pengisian. Contohnya terdapat ada pameran-pameran kecil, penjualan teleskop, dan juga kita ada treasure hunt pada sebelah malam di dalam kawasan pameran Planetarium. Dan kita ada cabutan bertuah dan juga ada kuis-kuis, dan hadiah dia pada saya agak lumayan lah, sebab macam untuk treasure hunt, space hunt kita panggil, hadiahnya adalah 5 buah teleskop. 5 buah teleskop? Dan binoculars. So agak berbaloi lah kepada sesiapa yang datang. Dan teleskop ni sendiri kan, kalau kita nak tahu apakah kepentingan ataupun apakah kebolehan satu teleskop tu yang membolehkannya melihat jauh ke angkasa? Sebenarnya ramai yang salah faham. Kita bukan boleh, untuk teleskop kita tak tengok berapa jauh objek. Dia boleh tengok hampir infinity tu. Kena faham sebab sebenarnya teleskop apa fungsi dia adalah membesarkan objek tu. Membesarkan objek. Dan sebenarnya dia fungsi utama mengumpul cahaya, dan pada masa yang sama dia membesarkan objek. Contohnya macam kita punya kamera lah. Berapa kali zoom? 20 kali zoom. 200 kali zoom, macam tu dia kira berapa kali pembesaran. Menarik itu salah satu salah faham yang saya rasa ditafsirkan hari ini. Apakah kepentingan untuk kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui tentang gerhana bulan penuh dan sebagainya? Untuk kepentingan itu sebenarnya kita cuba untuk macam mana kita untuk memupuk minat untuk mendekati bidang sains sebenarnya. Sebab sebenarnya bidang sains pada hari ini agak tidak diminati, kurang diminati pada sekarang ni. So dengan cara yang seperti inilah kita cuba approach, mendekati balik golongan muda untuk meminati bidang sains sebenarnya. Sebab dia satu fenomena yang kita boleh tengok, kita boleh rasa, dan tak semestinya selalunya kalau kita belajar sains mesti atas buku, mesti atas kertas. So ada fenomena yang kita boleh tengok depan mata. So apa salahnya kalau kita mendekati bidang sains daripada sudut yang berlainan. Itulah yang menjadi daya penariknya kita boleh saksikan sekarang ini di skrin. Gerhana yang kian berlaku dan sedang ditunjukkan kepada anda, bukan dalam real time ya, bukan berlaku seketika tapi ini yang dirakam. Jadi inilah yang bakal anda saksikan nanti. Betul. Secara langsung. Mungkin kita boleh wawarkan sekali lagi tarikh dan juga tempatnya. Boleh. Dia akan berlaku pada Sabtu malam Ahad ini, 10 hari bulan. Dan kita akan menjalankan aktiviti kita bermula jam 7.30 sehingga jam 1 pagi di Planetarium Negara. Dan untuk kepada kita ada pengisian dari segi solat gerhana jugalah. So untuk solat gerhana kita rakan kami lah yang sebelum ni di Masjid Negara kita akan lakukan solat gerhana sejurus selepas solat Isyak. Dan di Facebook bagaimana untuk rakan-rakan kita mengikuti anda? Kepada rakan-rakan kita di Facebook, kita boleh mencari Malaysia Lunar Eclipse di laman web Facebook. Di laman Facebook cari sahaja Malaysia Lunar Eclipse, dan kita akan mengikuti perkembangan daripada 8 organisasi berlainan di serata Malaysia, bermula daripada Penang sehingga ke Melaka dan juga di Sabah. So gambar-gambar yang terkini akan dimuat naik di situ. So kepada mereka yang cuaca mendung, masuk ke dalam rumah dan boleh tengok Facebook lah, atau tengok sendiri kat mungkin telefon pintar masing-masing. Ya, mungkin akhir kata, perlukah mereka membawa sebarang peralatan yang khas, yang khusus untuk melihat gerhana ini? Kepada sesiapa yang mempunyai teleskop, sebab kami menerima banyak email lah sebenarnya untuk membawa teleskop. Permohonan, boleh tak kami bawa teleskop? Kami menggalakkan sangat-sangat, tetapi kepada yang tidak mempunyai teleskop juga digalakkan untuk datang, sebab kita menyediakan daripada angkasa sendiri ada 3. Daripada kita ada 5 organisasi berlainan juga astronomi yang akan berada di situ dan memasang sekurang-kurangnya 1 teleskop setiap seorang. So bermakna kita ada tak kurang daripada 10 teleskop pada malam tersebut. 10 teleskop untuk kegunaan awam. Datanglah beramai-ramai dan berhimpun bersama dengan sisi keluarga untuk melihat gerhana bulan penuh. Betul. Terima kasih Rizwan kerana sudi bersama kami. 10 hari bulan, itulah janji anda dengan Planetarium Negara untuk melihat keajaiban semula jadi ini. Baiklah, kita berehat seketika dan sekembali nanti kita akan bersama